saya cuba nak develop je bahasa Inggeris untuk military. Apa masalah yang Tuan Hilmi hadapi? Bidang yang saya buat dalam PhD adalah saya cuba nak develop je bahasa Inggeris untuk military. Untuk siri pertama kelas mastering SPSS for Research ni, ada membantu tak bahagian dari segi in general ada membantulah, tapi bagus juga lah untuk saya sebab saya pun sekarang ni sebenarnya saya dipinjamkan sebagai pensyarah, so bagus juga untuk saya belajar daripada asal basic tu, so saya akan dapat bantu pelajar saya juga nanti. Apa beza sebelum Tuan Hilmi join kelas siri 1 ni dan selepas? Sebelum ni banyak yang daripada SPSS je kita tak tahu dia punya fungsi-fungsi tu, tapi banyak benda baru lah yang dipelajari. Contohnya nak mudahkan dari segi penyimpanan data tu, dan dia punya macam shortcut simbol-simbol dia tu, banyak yang saya belajar lah. Apa saranan Tuan Hilmi kepada pelajar-pelajar di luar sana yang belum join kelas ni? Bagi saya lah, pendapat saya sendiri, memang baik untuk sertai kelas ni daripada awal sebab kita boleh tahu dari segi basic macam mana permulaan tu sekali, and then mungkin daripada siri seterusnya tu akan bertambah lagi lah dia punya ilmu yang dapat tu daripada basic sampailah ke medium advance sekali. Apakah expectation yang Tuan Hilmi expect lah daripada kelas itu? Expectation tu sebab kita tahu siri 1 mesti basic, mesti ajar benda-benda basic kan, so apa yang dipelajari masa tu saya rasa melebihi pada basic tu sebab banyak disentuh berkenaan dengan simbol-simbol apa yang perlu digunakan dalam SPSS. Dia explain in detail lah apa kegunaan benda-benda